Ada dapur hotel. Tak payah pergi Thailand. Dekat sini ada Thailand. Sini kau di chain sama kau ni. Tu yang tu minta maaf ya. Kira kosong-kosong lah. Senduk. Tahun raya tahun depan berdua dekat. InsyaAllah. Amin. Welcome back to channel YouTube Rizal Ismail Official. Like, comment, share, subscribe. Let's go. Layankan aja. Okey, alhamdulillah. Yo. Tak ada tu. Siapa yang beli? Pisang nak tak? Tu siapa? Siapa ni? Ustaz Azan. Oh, kau bawa pisang ke? Ish, ya Allah. Nampak kau biar aja. Kau biar. Gelak Nampak pisang. Oh, dah macam ustaz ni lah kau. Ada nu Kau dah macam ustaz yang Hijaz tu. Siapa? Sarifin. Share. Ni. Tu pun share. Yang kau terus balik Kita pun share. Kita Tuan Najhan. Tuan Najhan. Siap ya Tuan Najhan. Allah lah semua lah. Apa pun kena tawaduk. Ikhlas. Redha kena Allah. Ikhlas. Kena Allah. Jangan kau kahwin dengan adik pula dia. Suruh kahwin dengan adik dia. Sampai dah. Nak ambil video sampai dah dekat kedai mi. Colek Ramadan, aneka colek special. Buah colek. Colek perut, colek apa tu? Malah. Colek buah, ayam golek. CD. Mesti dah. Start. Mana ayam halia? Faizal dah awal dia. Oh dah awal Saya kat sana, saya lambat lagi. Air saya dah dekat sana dah. Pertimbaan YB, Oh, YB. Burger. YB. Siapa tu? YB. Jaga Jakiran. Wakil ucapan. Kau Ustaz dah apa? Sepulang. Ni ayam hijab. Daging saya belut. Dia punya pun begitu. Sazan. Oh, mana belutnya? Ni bukan belut. Ini belut dia ni. Halus. Sana besar mana? Tu campur dengan daging. Campur dengan daging. Dan Ustaz apa nak lalu ni Dan. YB lalu tu. Aduh. YB tak lalu mana YB? Tengok menu dia. Muka YB. Meh. Lagi bang. Kali lagi bang. Sekali lagi. Belut sikit. Oh. Kuitiau belut. Belut sana. Belut. Meh. Tunjuk belut sikit. Oh, belut dia. Belut sekali kan? Tiga. Nasi ayam masak kita. Daging. Daging. Sericap. USA. Tak. USA. Ni USB. Sebab Kita minum makan ayam. Siapa ni? Kau minat kucing ayam ambil memang aku nak sedekah. Saya tak apa. Oh, kucing tengok saya pun takut. Anak-anak banyak. Ush. Dia tak suka saya. Ustaz, tengah goreng.
Saya tolong dia potong bawang je tadi. Okey, dia chef, dia ni chef ni. Berapa bintang? Mi punya. Keluarga gandah dia aku dengar. Berapa bintang tu? Berapa bintang? Kau kan chef. Ha. Berapa bintang? Sedap eh? Tak tolong mata eh? Makan bui. Pajep. Menu baru ni, pisang cicah dengan sambal. Menu baru dekat kedai mi. Salah kali. Tu sangat aku bila tak pucau ni. Dah boleh pucau macam ni. Tu sebelah orang jabatan. Oh, King. Ibrahim. Ha? Kau tak kau dia macam mana tu? Aduh. Bukan takut. Bendera Pahang. What? Tahu. Tak, Mi cakap apa video tu? Video Hari raya. Sorry, masuk suara nak ke cakap apa? Adli. Oh, seorang kat sini. Di sini saya boleh bagi daripada 10 saya bagi 7. Oh, 7. Apa bintang? Tunggu saya pergi makan dulu. Oh, Aite dia memang sedap. Tak payah pergi Thailand. Dekat sini ada Thailand. Sini. Sama kau licin, sama kau ni. Licin ah. Oh. Sup belut campur dengan daging. Meletup. Betul lah. Wow. Berapa? 4 daripada 5. 4 daripada 5. Wow. 10 dia. Terima kasih kepada yang sponsor. Berapa bintang? Ha? Berapa bintang? Dari 5. Daripada 5 kita bagi. Malu. 6. Oh, lebih eh. Kita wasak dah. Okey, terima kasih. Siapa yang sponsor, terima kasih. SK. Great excellent. Great. Ambil je. Asyik bagi. Syazwan. Boleh jom. Selamat Raya dia. Selamat Hari Raya. Bukan Selamat Raya. Bukan Selamat Raya, Mak Haji Batin kepada semua wakil SKTSA. Wow. Selamat Hari Raya. Oh, kelicin makan. Baru dah kenyang. Berapa bintang? 4 dari 5 bintang berapa bintang? Penaja, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Semoga dimudahkan rezeki. Selamat Raya Mak. Salah pada yang belajar. Terima kasih. Sang kau apa? Oh, licin. Alhamdulillah. Mak Haji Batin. Sup daging. Daging. 5/5. Wah. Alhamdulillah, baik. Cuma sini lampu tak ada. Berapa? Tu ada lampu. Nanti suruh pasang lampu lah insyaAllah. Ini aku punya roommate. Housemate ni. Macam kenal dia. Licin masing-masing kan? Bulan Dia dah naik sekali kata. Empat bulan. Memang sekolah dia semua sana. Dia kata Selamat Raya ucapkan kepada semua lah. Lepas tu terima kasih kepada siapa yang belanja. Maaf saya dah batin. Apa salah dan silap. terima kasih kerana mengaturkannya. Vanakkam, Nandre, Syakiran. Kita ada Tuan Najhan. Okey, ucapan Tuan Najhan. Selamat Hari Raya semua, terutamanya bekas kawan-kawan. Bukan bekas lah, kita kawan sampai mati. Okey, diucapkan Selamat Hari Raya Mak Haji Batin. Memang kena minta maaf lah panjang di sekolah tu masa dah saya banyak salah. Okey, Selamat Raya, terima kasih pada Syakiran. Rasa Syakiran juga ada sponsor. Okay, love you all. Wow. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Selamat Hari Raya. Thank you pada yang belanja malam ni. Semoga murah rezeki selalu. We love you guys. Tuan-tuan dan puan-puan ke luar sana yang cari-cari tempat makan, kita ada dapur hot, masya-Allah, makanannya sedap-sedap belaka, alhamdulillah. Silalah berkunjung ke sini, bawa ahli keluarga semua sekali. Jom. Apa ni? Hai, selamat Hari Mak Haji Batin. Terima kasih semua. Ini Abang Rizal, saya main ni nak pergi mana? Ini cepat nak balik nak ke mana? Green light sekejap je. Tak apa-apa bapi. Tadi nasi goreng biasa memang 5 bintang lah. Probably nak bagi 6, tapi 5 je.
Okey, hati-hati salam. Cepat dah cakap Ustaz. Raya sampai raya. Raya pada semua warga Taman Seri Adalah, semua warga Taman Seri Damak. Terima kasih pada siapa yang sponsor. Jangan lupa untuk datang makan di Dapur di Hot. Terbaik. Amal dah sampaikan. Saya makan nasi goreng ayam penyet. Berapa bintang nak bagi? Saya bagi 5 bintang. Yang penting Selamat Raya. Selamat Raya kepada semua warga SKT. Terima kasih Cikgu Jakiran. Kira raja ni tak kita tahu Pada kami pada hari ini 5 bintang. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin buat semua warga Andalas. Siap apa tadi? Saya makan nasi goreng ayam belut masak pedas. Saya sangat rekomen kepada semua warga di luar sana untuk hadir ke Dapur di Hot yang terletak di Seri Damak. Tokenya Cikgu Mi terbaik. Tadi makan nasi goreng USA terbaik lah. Terima rekomen 5 bintang. 1, 2, 3 2, 3 sekali. 1, 2, 3. Okey. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga SKT sini. Okay, selamat Raya kepada semua. Terima kasih kepada orang yang belanja untuk buka puasa hari ini. Semoga dimurahkan rezeki. Saya makan tadi nasi putih dengan sup daging. Habis boleh datang Dapur di Hot, kedai Cikgu Mi. Saya bagi 5 bintang. Selamat Raya. Terima kasih semua kawan-kawan yang sudi datang ke Dapur di Hot. Kawan, berapa bintang boleh bagi ni? Kalau 5 tu saya bagi 5 bintang lah. 5 bintang. Saya makan apa ya? Nasi putih, lepas tu tom yum campur ayam. Tom yum merah ke tom yum putih? Tom yum putih sebab saya masukkan tom yum putih. Tom yum putih pula haknya yang punya tom yum. Okey. Terima kasih kawan-kawan. Ni yang datang kumpul ni adalah satu kejayaan yang besar untuk pemusik. Ini majlis berbuka puasa tanpa dirancang. Ini adalah satu kejayaan yang besar, boleh mengumpulkan semua hampir 90% guru-guru lelaki. Tahun depan kita latih dia pengurusi ya. Okey, kesempatan ini saya ucapkan selamat Hari Raya kepada semua kawan-kawan. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ada salah silap, saya terkasar bahasa ke mulut saya yang jahat ni bercakap, saya minta maaf semua ya. Terima kasih. Selalu yang kena minta maaf ya. Kira kosong-kosong lah. Terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, sampai tak nampak. Gelap. Terima kasih pakai. Balik bila Kelantan? Balik hari Jumaat malam. Okey, 10 jam 10 jam lah target. Target 10 jam, kalau lebih tak tahu lah. Okey, 10 jam nanti kita tengok berapa jam. 10 jam target paling cepat. Kemungkinan lebih. Seorang Solo. Tahun raya tahun depan berdua dekat. InsyaAllah lah. Amin. Okey, terima kasih pakai. Sama-sama. Kita kat Masjid Sulaiman lambat sikit ni. Adik ni dia jaga parking kat sini. Walaupun jaga parking tapi banyak pahala dia kan. Jaga keselamatan orang. Okey, selamat puasa dik. Selamat puasa. Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okey, terima kasih sebab jaga kereta kita orang semua. Okay, jom. Thank you for watching. Like, comment, share, subscribe. See you in the next video. Layankan aja.